dia tutup. Hati ya. Mak. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Just try. Hari ini berapa hari bulan? 28 Mei 11.52 malam. Tengah-tengah malam buat apa lagi kan? Buat apa? Go to. Kita nak pergi ke Pulau Redang. Yay. So kita dah on the way. Bergerak daripada Jengka 9 tadi. Hujan lebat-lebat. Hujan selebat-lebatnya, Masya Allah. So now kita dah nak bergerak menghala ke Terengganu. Kita akan menaiki bot di JT Merang pada Marang. Merang Stew. Bukan Marang. Merang. Merang. Okey. Di JT Merang. Di JT Merang pada awal pagi nanti. Sebab tu kita bergerak pada tengah malam ni. Kita macam drive slow and steady je lah. Santai je lah. Kita 3 kereta. Ada 12 orang peserta. Okay, yang kereta ni ada Kak Fi, Yes. Mama dan Farara. Ada 2 lagi kereta. Sekarang tengah isi minyak. So semoga perjalanan kita selamat saja. Okay, nanti kita apa-apa kita update semua. Bye. Let's go. Let's go. Sekarang jam 2.43 pagi. Pucat-pucat muka menahan mengantuk. Tapi tak ngantuk sangat. Kita sekarang berhenti berehat di perhentian RNR Pakar. Banyak binatang pek-pek. Banyak orang pek-pek. Habis kutu cermin. Habis kereta. Oh. Adalah. Itulah kita berehat sebentar. Sampai dah bang. Alhamdulillah kita orang dah sampai di masjid. Masjid apa ya? Dekat-dekat lah dengan JT Merang ni. So kita stop kat sini sekejap untuk solat subuh. Alhamdulillah kita dah sampai di JT Merang. So kita tengah tunggu kita punya ejen India. Al-Zahari Travel and Tours. Ini antara kita punya peserta. Hai. Sapiah. Perkenalkan diri. Free. Saya G. Saya Maksud. Ibu Sally. Saya C. Cida. Cik Ida. Ejen Ali. Ejen Ali. Seorang lagi. Ya Allah, gaduh-gaduh kat sana. Syah. Sudah? Dah. Dah ready ke? Dah. Okey, jom. Belum apa-apa dah membeli. Kopi ni. Ikut mak lah. Tour guide. Agak Tour guide agak ngantuk barai Agak tidur barai. ni. Ngantuk teruk kok. Tidur atas bot lah. Sini. Ni. Bot ni. Naik ambil lah jaket sekarang. Okey. Dijemput masuk. Moja. Di Kemboja. Seorang lagi. Ambil seorang satu lah jaket ni. Dah tiket.
Ya, kita kan kat air. Dia ambillah jaket salah satu kan. Baik. Orang pertama naik bot. Ambil seorang satu jaket. Kita dah naik boat. Seawal 7 pagi kita dah naik boat. Dah bergerak. Menuju ke Pulau Redang. Berada di Pulau Lima. Kat sini banyak sekali koral-koral yang dah mati. Pulau Lima ni cantik sebab dia ada di celah-celah batu. Pergi jalan. So kita baru je siap buat konten dekat sekitar Pulau Lima. Sangat cantik. Okay, kita dah nak pulang. Kita nak pergi next destination. Yes. Pulau Lima is done. Pulau Lima is done dan Maksudnya turtle ke betul. Turtle. Okay, watch out. Let's go. So kita dah settle ke Pulau Lima. Lepas tu kita akan pergi ke Turtle Point. Sekarang kita misi mencari penyu ganung. Ah, tu dia. Alah, record dia tak nampak. Ada nampak dah tu, circle. Ha, tu dia. Ini checkpoint kita yang kedua. Nama tempat ni dah ada Turtle Point. Tu dia. Sini pun Farah dah. dia kalau boleh jangan terpenuh. Okey. Tengok lagi. Bila boleh tunggu dekat belakang kita sambung dalam. Alah, comel-comel. Sebab kita shoot melibatkan bateri. Dulu depan Sekarang girls tengah photoshoot. Apa? Ah, tu dia naik dah. Oh, dia naik dah.
Bang, abang belakang. Ini. Kok hari dia betul. Ayah dia. Mak. Mak. Ini buat apa tu? Oh, tak ada dah dia kata makan. Macam mana perasaan berenang bersama penyu? Best. Puas menjerit Kenapa dah naik semua? Mandi dah dulu. Kira-kira mandi ke mana? Jumpa tak 12 orang. Mandi lain pula. Next snorkeling ke mana? Kalau Next. lepas ni kan nak pergi tengok Korea, tengok Nemo boleh. Boleh. Boleh snorkeling kat situ? Situ lah. Sini tak ada abang ni memang nak snorkeling. Sana lah abang. Kira sini tak nak main ya? Habis dah puas. Semua dah penat dah. Puas hati lihat penyu Ali. Puas dapat penyu yang 4 ekor. 4 ekor Hilang. Kita baru selesai sesi snorkeling. Kita lunch nasi ayam. Nampak sedap. Nampak sedap. Basuh tangan. Tak apa dah. Kita harus bersyukur. Kopikan sikit tu guna ke laut. Yummy. Ha? Makan-makan. Tak makan. Kita dah kenyang, alhamdulillah. Makan nasi ayam. Terima kasih ada orang belanja hari ni. Alhamdulillah. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Ada je bunyi kat belakang. Sekarang kita orang keliru ni, mana satu boat kita orang. Tapi mana satu ni? From the river to the sea. Nak turun semua. Adik turun kan? Nak turun. Adik mu sekejap. Sekejap. Ambil wood. Menghadang. Digest. Aku dah kenyang. Sekarang kita berada di apa nama? Checkpoint apa? Apa nama tempat ni? Hai. Ha? Kita berada di Teluk Mat Dola. Keadaan ombak yang agak kuat bergelora sekali ya. Ha. Ada ubur-ubur bergerak. Tapi nasib baik cekap. Jalan di mana? Kita nak ke checkpoint yang seterusnya. Bangunlah. Atlet ni. Atlet yang telah terjun. Atlet pertama Pertama Kim Sally. Sally yang hampir lemas. Atlet kedua Basuh baju basah. Oh, basuh tadi. yang tahu jugalah nak terjun ni. cikgu ni Warden. Ni cikgu. Dah terjun. Ke tangga. Okey. Kalau dah tak berkemampuan tenaganya, awal naik dah. Ni semua bakal-bakal atlet. Tak payah dah apa. Ini Paralimpik. cikgu UMT kita. Jadi memang Mandalila Mandalila renang. Cik Arangin. Ketua kita Cik Arangin. Jarang. Kita sikit lagi akan sampai ke Gaza. cara melompat tadi. Doa kami. Terjun. Sabut. Samut. Kita samut, dia orang sumut. Kita samut. Sana pek mama nak ambil basah. Boleh lah. Ini kita punya sumut. Semut api. Semut. Nampaknya
Maldives. Tengok tu. Dah ponsing dah. Sangat cantik. Tapi agak ramai orang. Okey lah. Hiya! Cuaca memang sangat panas sebab kita macam kat tengah-tengah laut sekarang ni. Mana lawa bang? Kat sana-sana. Dia lari dari sana. Jalan-jalan dalam bang. Ramai. Pakai baju. Jalan begini. Ada lawa. Banyak. Coba air dia biar. Hai semua. So, tadi dekat Redang DJI saya tercelup dalam air. So, terus dia problem. So, malam ni kita dah check in petang tadi. Kita buat BBQ. Ini dia. Tadi Agent Ali sekarang dah bertukar kepada Chef Ali. Chef Daham diketuai oleh Ketua Chef Senior Abah. Kita buat ayam. Kita ada juga lamb dengan sausage. Yo. Kita ada bihun goreng malam ini. Fries. Chef wanita. Tembikai by Acik Dedek. Pemotong buah tembikai. Makan ayam belum lagi. Makan ayam belum lagi. Jawab makan buah tak ada? Ayam kita first batch agak rentung. Contohnya ayam. Ayam buat. Dinner is ready. Lepas tu ada yang lebih-lebih masuk. Abang dia rasa-rasa. Nah, betul. Dia dalam kereta tak rasa. Mari makan semua. Benda tu guling-guling kita pun mata tu guling-guling. Ngantuk. Mari makan. Ngantuk dah ni. Selamat pagi. Dah balik dah Cambridge Walk. Tak nak balik. Nak terus lagi. Weh, dia Kak Ija jogging. Dia kata dekat sana. Hati dia. Tak puas. Cekak sangat dia. Lepas tu kita orang bersembang. Tak boleh bersembang. Dia nak ajak hiking. Dia biasa hiking. Kak Ija ambil duduk dia. Oh, nak makan ulam. Oh, nak hiking. Balik dah. Bukit Panau. Nak hiking Bukit Merah. Dia tak ada Bukit Panau. Kita jalan balik. Oh, Kak Ija tak nak balik. Apa tak ada air? Sarapan pagi. Sandwich. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, hari ni kita dah nak balik. Kita dah check out tadi. Tapi sebelum balik kita nak singgah dulu di Kuala Terengganu. Kita nak pergi ke Pasar Payang. Tapi daripada homestay ke Pasar Payang ni agak jauh lah. 1 jam 20 minit macam tu. Kita nak tengoklah apa ada kat Pasar Payang. Beli kepok-kepok ikan, nak beli penyu. Tengoklah benda-benda ada depan nanti. Ini content creator memang sentiasa berkonten. Tu di belakang. Let's go to Pasar Payang. Kita singgah sebentar di Pantai Penarik.
Pantai apa nama dia? Pantai Penarik. Menarik. Oh ni menarik. Uh-uh. Menarik. Adik, nama mak tu buaya. Sekarang kita singgah di MCDS. Apa MC? DS tu Teluk Celup Tepung. City Celup Tepung. Yang nama kedai tu. Nama kedai lah. So kita nak cuba apa yang ada ni lah. Mehun. Mehun tak nak lah dah makan tau. Kita ada isi ketam, berbola, kumpul ekor. Kita ambil ketam. Udang kita dah makan semalam. So hari ni kita tak nak makan udang. Kita nak cuba ikan dan Celup tepung is ready. Ini mau ais. Ini lo ais. Nanti lah. Ini lima. Lo ais lima. Mana kena kan? Makan. Ini tak ada. Hingga kau buat diriku letakkan di hatiku, janganlah. Setelah ku fahami, bukan itu. Setelah 1 jam kita stuck dalam jam, kita dah sampai di pasar Kedai Payang. Kelah kot ni. Ini pasar Kedai Payang 2. Yang satu kat sana kan. Peranan. Ada lagi 2 kereta masih lagi mencari parking. Nak cek benda kat pasar Payang. Kepuk kot. Jom kita tengok apa yang ada. Let's go. Ada durian lah pula guys. Kita memang berehi durian. Bye. Nanti dia datang balik. Tak, masa malam jangan racun. Hari ni Roro pula. Roro tau. Kau nak harap. Taman Negara ataupun Dabung. Taman Negara okey. Ada durian. Flag of the tree. Yang paling cantik ke yang paling best? Yang paling cantik dekat tu lah. Dekat tu yang Pulau Lima. Pulau 5. Pasal. Tempat penyu pun okey. Highlight of the trip.
Apa tempat yang paling best? Penyu. Oh, dia penyu ni best. Walaupun nak datang pun berlari. Suka penyu. Esok cari penyu balik kat Perhentian. Okay, bye. Okay, tadi. Next week. Next week. Main lagi. Vespa. Penyu yang rezek. Hello. Akhirnya kita dah settle di Pasar Payang. Saya dapat buah pau saya satu. Janganlah kita balik. Tapi orang dia balik kita tak tahu lagi kita nak singgah-singgah mana tu. Yang mana menarik kita singgah. InsyaAllah. Let's jom balik. So kita nak makan di kedai Singgang Budu. Kita nak repeat makan kat sini. Hari tu kita dah pernah makan dekat sini. Lauk pauk dia semua sedap-sedap. Jadinya kita nak repeat. Jom kita makan di Singgang Budu. Makan benda? Singgang Budu. Kita berakhir Singgang Budu. Ikan singgang. Ikan air. Cik Dedek makan apa? Sama juga. Singgang Budu dengan daging. Daging. Ali makan benda? Sama. Behi makan singgang. Parada pahang lah dia. Dia faham. Makan singgang budu. Nak budu sikit. Okay. Bye. Loading kereta. Nampaknya perbincangan masih belum selesai. Kita tanya seorang-seorang. The highlight of the trip. Apa yang paling best? Redang. Memanglah redang. Macam bela sangat. Apa bangun tidur? Snorkeling paling best ke? Snorkeling tak nampak ikan. Tak. Okay. Sandbank. Sandbank yang ramai orang tu. Okay. Laut? The highlight of the trip? Saya penyu. Best Redang. Saya suka pergi Pulau Lima. Paling best Pulau 5. View memang cantik. Gambar pun cantik. Dan Okay. tu ramai sangat orang. Dia cantik kan tapi ramai orang. Promote Cantik. Ejen apa okey. Ha? Ejen apa ambil? Ejen Sequest memang best lah. Puas hati. Saya Okey. bagi 10. Okay, Maksu pula. Highlight of the trip? Maksud paling best tu dekat Pulau Lima juga. Semua orang suka Pulau 5 kan? Cantik. Sebab dia cantik kan? Tu maksud yang paling best sekali belajar. Belajar masuk air. Itulah kali pertama Ya. masuk. Hilanglah rasa takut kan. Betul ke? Itu je lah. Alright. Kak Ija? Kak Ija mana? Mana Kak Ija? Mana Kak Ija? Malu. Cik Dedek? Highlight of the trip? Paling best? Pandai berenang dah. Dah pandai berenang dah. Tak rasa takut lah kan. Kalau sebelum ni air pun tengok takut. Itulah kita kena cuba. Itu sandbank. Apa sandbank? Sandbank. Oh, suka kat sandbank. Tak pernah jumpa tempat macam tu kan. Dia macam Ada tiba-tiba pulau, kat tengah je. Pulau kat tengah laut tu cantik air dia. Ali pula? Menakjubkan. Yang paling best? Highlight of the trip? Kita semua terjun kan? Semua seronok lah. Tapi kalau yang paling best dekat Little Maldives tu lah kot. Itu Madif. Tempat dia cantik. Tempat dia cantik. Sandbank ni. Itu Madif betul. Maldives kan nama dia kan, betul kan? Tapi semua overall semua best. Best. Terbaik. 10 over 10. 10 over 10. Repeat order. Repeat order dan pay. Boleh lah lepas ni
kita plan cari tempat yang trip baru, trip yang ni pula. Pulau Phuket ke kan? Wah. Oh, Phuket. Itu memang dalam ni lah rasa Phuket tu. Ada banyak tempat yang contoh yang pelik-pelik. Berjabung ke. Taman Negara ke yang dekat-dekat kan. Kering pula ya. Okey. Tak basah. Itu semua basah-basah juga tu. Basah juga ya. Air terjun. Taman Negara memang basah lah. Naik boat tu kan sentiasa basah. Negara dulu. Oh, Taman Negara. Okey. Taman Negara. Taman Negara on On. Negara on. Royal Blue. Bukan Perak tu kan? Royal Blue Perak. Perak. Okay, until next vlog. Bye. Ada orang barai dah ni. So alhamdulillah kita orang punya Redang trip dah berjaya dilaksanakan. So kita orang pun dah selamat balik ke rumah masing-masing. And tadi saya tanya orang kan, what is the highlight of the trip? Nombor 1 is Pulau 5. Nombor 2 is sotong celup tepung yang saya makan dekat, apa nama kedai tu? Dekat area Pantai Penarik tu. Itu memang sedap gila dia pun celup-celup tepung. Saya makan tadi sotong dengan ikan kembung, memang best gila. So rasanya Redang memang ini adalah kali kedua saya pergi. Dulu dengan family semula. So kali ni pun masih lagi dengan family, dengan sepupu mama, dengan kawan-kawan, dengan makcik saudara, dengan sepupu, dengan dua pupu. So it was fun. And trip kali ni macam lebih best sebab dia ada package dengan drone, which is masa first time saya pergi dulu tak ada jumpa lagi drone punya package dekat Redang. So ya, boleh repeat. So pada mereka yang nak bercuti, bercadang untuk bercuti, pergilah Pulau Redang. Pulau Redang, kalau penyu tu nak tunjuk ke anak-anak pun memang best. So overall saya boleh bagi this trip is 7.8/10. Overall best. So itu saja. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Bye.